Perempuan memang lambat nak puas. Walaupun dah keluar air, tetap nak lagi. Okay guys, cuba tengok komen sister ni. Perempuan memang lambat nak puas. Walaupun dah keluar air, tetap nak lagi. So memang ini sebenarnya yang apa yang wanita-wanita kat luar sana rasa. Dia tak kisah kau panjang ke, pendek ke, tapi boleh tahan lama. Tu yang kita nak. Kita kena stop obses dengan nak panjang, nak besar, nak panjang, nak besar, tapi tak boleh nak ada kekerasan yang betul-betul jitu, rigidity yang betul-betul power, ataupun memang tak boleh nak tahan lama. At least average kita buatlah 5 hingga 10 minit daripada first penetration tu. That's why kita dekat sini nak merawat supaya you guys kekerasan tu boleh maintain, boleh sustain sampai pancut. At least kita punya pasangan ni ada kepuasan juga. Bukan kita je puas guys. Orang lelaki ni kalau sembang, lepas pancut tidur. Yang partner kita terkapai-kapai. So kita tak nak macam itu. So kalau you guys rasa kena improve, memang rasanya kita punya partner ni tak berapa puas ni. Mungkin dia diam aja, tak cakap apa-apa. Tapi sebenarnya dalam hati, tak ada siapa yang tahu. So you guys kalau ada masalah, nak improve you punya performance, datang dulu dekat sini, Suami Sihat Klinik, untuk kita tengok apa yang kita boleh rawat. Stop obses tanya nak besar, nak panjang, nak besar, nak panjang. Nak besar dan panjang tidak selesaikan masalah kekerasan you guys, masalah pancut awal you guys. Ingat tu. See ya.